Abang buat apa tu? Nak transfer duit kat mak je. Kan baru ni transfer mak tak sihat. Nak transfer sikit lagi. Dengan mak awak bagi. Dengan mak kita, mak awak pun saya bagi juga. Yelah, tiap-tiap minggu bagi melampau tu bang. Dia mak. Masa abang kecil hari tu, tiap-tiap hari mak nyusu ke abang. Tak ada pula mak kata pada abang, semalam kan dah minum, lusa pula tak ada pula tuan-tuan. Tapi bila mak dah tua, abang dah bekerja, semalam dah kasih duit. 2 hari lepas dah kasih duit. Tiap-tiap hari kasih duit, bengkerap kita abang. Mak kita tak pernah pula mengerungut, bengkerap susu aku. Tiap-tiap hari kau mengisap susu je budak ni. Kalau mak mengira pada kita tuan-tuan, agak-agak kita jadi apa sekarang? Kalau mak berkira-kira dengan kita, okey, nasi 4 butir je, makan 4 butir tu. Mak tak pernah berkira, kau makanlah. Mak nak nasi, dia bagi lagi nasi dekat dia punya. Mak nak ikan, dia ambil ikan bagi pada anak lagi. Mak makan ikan kering pun tak apa. Janji anak tu makan. Mak tak berkira dengan anak. Tapi anak bila dah tua, dah dewasa, dengan mak berkira. Allah, dengan bapak berkira. Bapak ni tak berkira tuan-tuan, sanggup berhutang. Janji anak dapat beg sekolah, dapat kasut sekolah, dapat belanja sekolah, dapat motor OESP nak pergi sekolah. Tapi bila pak dah tua, anak dah bekerja, berkira dengan bapak. Tuan-tuan pernah jumpa bapak beli gula-gula makan lentandah di rumah? Zaman kita dulu kendos. Beli kendos duk makan lentandah. Takut anak nampak. Ada kan? Abang buat apa? Shh. Abang makan kendos. Kenapa? Takut anak nampak. Ada tak bapak macam tu? Tak ada. Dia angkat tangan lagi. Anak-anak ayah, gula-gula. Anak-anak ayah, biskut kepala lutut. Ustaz, biskut kepala lutut tu bukan untuk orang bersalin ke? Yelah, mak dia bersalin. Pantang tuan ni. Tapi bila anak dah besar, mak dah tua, bapak dah tua, anak dengan menantu nak pergi langkawi, shh. Abang, jangan bagi tahu mak kita pergi langkawi. Kan orang tua tu nak ikut. So, apa masalah? Tak nak. Orang nak berjalan kat China. Mak ikut kan, mak berjalan dengan abang. Saya buat apa? Apa masalah? Kadang-kadang tak bagi tahu. Tak bagi tahu. Jangan bagi tahu bang. Susah mau ikut. Susah. Mak dulu waktu aku